Guys, isu ini bukan isu kecil. Ia melibatkan laporan audit yang membangkitkan persoalan tentang belanjawan 28 juta ringgit bagi projek My Digital ID. Didakwa dibelanjakan tanpa kelulusan sewajarnya. Apa yang berlaku? Jom, banyak saya nak dedahkan persoalan integriti yang berlaku dalam kerajaan Madani sekarang ni dalam video kali ini. Menurut laporan berita tersebut, audit telah flag ataupun menandakan bahawa sejumlah 28 juta ringgit telah dibelanjakan sebelum kelulusan rasmi diperolehi ataupun tanpa prosedur kelulusan yang lengkap. Dalam tadbir urus keuangan kerajaan, setiap perbelanjaan awam mesti melalui proses kelulusan yang jelas daripada peruntukan bajet, kelulusan kementerian berkaitan sehinggalah pengesahan perbendaharaan. Bila audit membangkitkan isu tanpa kelulusan, ini bermaksud wang itu semestinya hilang ataupun diseleweng. Tetapi ia menunjukkan kemungkinan berlaku pelanggaran tata cara keuangan, ketidakpatuhan prosedur ataupun kecuaian dalam urus takbir tersebut. My Digital ID pula ialah sistem pengenalan digital nasional yang bertujuan memudahkan rakyat mengakses perkhidmatan kerajaan secara dalam talian. Satu komponen penting dalam agenda pendigitalan negara. Projek digital seperti ini biasanya melibatkan kos pembangunan sistem, keselamatan cyber, integrasi pengkalan data dan